kita nak jemput cikgu dengan Datuk untuk melukis dan Saya kita cuba gambarkan apa yang cikgu cerita tadi dengan satu niat adalah untuk berkongsi. Bukanlah saja-saja nak menunjuk-nunjuk tak cikgu. Lakaran lah. Lakaran sahaja. Seperti yang tertera di kaca handphone hampa ataupun kaca TV. Cikgu, nama apa? Nama apa? Ni benda ni. Kalau nak kata nama tu susah sikit lah. Tapi biasanya kalau yang kurus macam ni dipanggil saka. Saka keturunan. Biasanya dia kaitkan dengan jerangkung, jembalang ataupun belaan. Tapi belaan ni lama tak makan. Tak cukup makan. Kurus sangat-sangat. Saya tak mau nak gelak kalau cikgu buat lawak ke apa. Tak, bukan lawak betul. Tak hidangkan makanan kat dia. Belaan ni perlu makan. Macam kita hidup makan nasi, macam dia ada sembahan dia. Ya. Gelak pula. Ingat lawak kelakar. Dah lah kok lah cikgu buat lawak tadi dah. Betul, nampak perut dia tu. Tapi yang cikgu nampak, Cikgu Ahmad tadi nampak dia tinggi lagi ya. Ya, tinggi lagi. Tinggi lagi dan dia mata dia merah, daging dia panjang. Okey.